Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Atika binti Osman, nombor matrik 080510. Jadi, hari ini saya akan terangkan dua hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 19. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17 iaitu Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Kita fokuskan kepada perkataan zulumatil la yubsirun. Kat sini huruf ta yang berbaris tanwin dan huruf lam. Apabila tanwin dan lam bertemu, ia dipanggil idgham bila gunnah. Jadi, bila kita baca zulumatil la yubsirun, kita kena masukkan ta ni ke dalam huruf lam. Jadi, zulumatil la yubsirun. Tapi, perkataan ini dibaca tanpa dengung sebab dia idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ni idgham bila bi itu dengan la itu tidak gunnah. Jadi, idgham yang tidak dengung. Jadi, cara bacaan dia fi zulumatil la yubsirun. Okey, seterusnya kita teruskan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-19 iaitu asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Kita fokuskan kepada asabi'ahum fi adhanihim. Adhanihim ni hukum dia ialah mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu ialah dia berlaku apabila huruf hamzah diikuti oleh huruf mad. Huruf mad seperti alif, waw atau ya. Dalam perkataan adhanihim ini ada huruf hamzah diikuti dengan huruf alif. Maka terbentuklah mad badal. Cara bacaan dia, bacaan dipanjangkan 2 harakat sahaja. Seperti fi adhanihim. Mad badal bermaksud pengganti sebab asalnya hamzah itu berdiri sendiri tapi diganti dengan huruf mad supaya bacaan lebih lancar dan lembut. Jadi faham tak tentang dua hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 19 iaitu mad badal dan idgham bila gunnah. Itu saja buat kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.